Kenapa nak berbual kes luar mahkamah? Berbual je lah dalam mahkamah. Sebab orang-orang macam ni lah. Bila masa Syed Saddiq masukkan duit 1 juta dalam akaun dia? Bila masa dia arahkan orang masukkan duit dalam akaun dia? Bila masa ada duit 1 juta masuk dalam akaun dia? Tak ada duit 1 juta masuk dalam akaun dia pun. Bila orang-orang tulis macam ni dekat social media, kan dah merosakkan image dia. Tapi sayangnya dia tak boleh jawab dekat social media sebab tak dibenarkan oleh mahkamah. Bayangkan ni contoh satu ni. Bayangkan selama berapa lama kes dia dijalankan ni, ramai yang dah tulis macam ni, dah cakap macam-macam, dah buat video macam-macam pasal kes dia dengan fakta-fakta tak betul macam ni dan dia tak dapat jawab pun. Just in case, saya tag je lah pegawai Saddiq kat bawah ni, jangan tiba-tiba hilang pula, nanti komen delete, padam apa semua. Ini masalah dia. Pasal tu saya cakap, ini adalah satu karakter assassination. Mereka nak bunuh karakter Syed Saddiq ni sebagai seorang yang berintegriti dan amanah. Pasal tu lah benda ni jadi. Kes 1 juta ni adalah kes bersubahat pecah amanah. Bersubahat ni maksudnya kena ada orang-orang lain yang bersubahat lah. Kena ada beberapa orang bersubahat. Betul tak? Tapi kenapa pendakwa raya cas dia seorang je? Kenapa tak dakwa semua yang bersubahat? Masuk akal tak? Okey, 1 juta ni pergi mana? Tak tahu. 1 juta ni tak masuk dalam akaun dia. Mahkamah pun sekarang ni, dalam keputusan mahkamah ni sekarang ni, yang mahkamah keluarkan ni, 22 muka surat, judgement yang hakim keluarkan, tak ada pun tulis duit tu pergi mana. Yang keluarkan duit ni pun adakah dia? Bukan. Yang sign check ni adalah dia. Bukan Syed Saddiq yang sign. Tapi dia dicas bersubahat lah. Banyak lagi saya rasa benda yang perlu dijawab di mahkamah. Mungkin tak cukup waktu, mungkin belum ada kesempatan pada waktu tu, mungkin ada saksi-saksi yang tak dapat dipanggil pada waktu itu. InsyaAllah mungkin dapat dipanggil pada mahkamah rayuan nanti. That's why saya cakap kena tunggu mahkamah rayuan. Itulah yang saya cakap, kita kena buka betul-betul mata kita untuk tengok. Sebab apa? Sebab kita kena faham yang senang nak type dekat social media ni sebenarnya. Tanpa membaca, tanpa tahu fakta kes. Kalau rajin membaca sikit, mungkin dia takkan tulis macam ni. Kan? Kalau rajin membaca. Tapi dia tak membaca, dia dengar orang cakap, dia tulis. Tapi orang yang sebenar tu, yang duduk kat tempat dia tu, dia tak dapat nak jawab pun tuduhan-tuduhan ni. Adil ke tak adil?